Okey tuan-puan, antara persoalan orang tanya saya, emas terbaik adakah emas yang kita kumpul di dalam akaun emas gap ataupun kita fizikalkan emas tu di tangan? Okey, persoalan ni ramai orang tanya saya dalam live ataupun dalam mana-mana tempat lah, media sosial. Tanya saya, kalau kita nak menabung emas di Public Gold ni, adakah kita biarkan emas di dalam akaun ataupun kita fizikalkan? Okey, ini kata mentor saya tuan-puan. Emas yang terbaik adalah emas di tangan kita. Sekiranya apa-apa terjadi dalam situasi, mungkin contoh peperangan ataupun kucak-kacir di dalam sebuah negara kita ni, contoh, emas yang ada di tangan, emas tu lebih baik. Kita boleh bawa lari emas tu, kita boleh bawa ke mana saja kita nak pergi. Tapi kalau emas tu berada dalam sistem, apa-apa terjadi, sistem tu tuan-puan pergi luar negara, bukan laku kalau kita nak jual. So, bagi sesiapa yang menabung emas bersama dengan Public Gold sendiri nasihatkan kepada penyimpan emas, kalau dah simpan dalam akaun cukup gram yang kita nak, kita dah capai target, kita fizikalkan emas tu. Itu lebih baik berbanding tuan-puan biarkan keseluruhannya di dalam akaun. So, emas yang terbaik adalah emas berada di tangan. So, kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak mulakan tabungan emas dengan Public Gold dan dapat emas fizikal, isi bet servis di bawah. Jangan lupa follow saya untuk info emas dan juga kewangan.